Oh, patutnya lah Abdullah take over SHTI lah kan. Baju ni kan cantik, buat apa aku nak tukar? Duit aku. A few moments later. Macam mana? Best baru bro. Masalah selesai kan? I told you already. Kita viral kan, SHTI dia pasti akan selesaikan punya. You tahu kan apa jadi? Best, betul. So SHTI finally kata, okay, enough of this. Alright, kita akan masuk campur. You tak tahu ke apa yang berlaku? Ui, bestnya you. I wish I was that ignorant. Okay, so SHTI di atas ni, lepas tu dia berbincang. Lepas bincang dengan semua CEO ni, alright, dia decided, okay, Abdullah akan dijadikan CEO. So dia jadikan Abdullah sebagai CEO, alright, dengan satu syarat. Oh, kau tanya pasal Ismail. Ismail kan dia CEO yang lama kan. Lepas dia dilucutkan jawatan, mereka panggil dia CEO muda. Lepas tu dia bagi dia macam duit pencen. So okey lah tu. So Ismail tu dia dapat duit pencen dan okey lah, lebih kurang. Lepas tu apa? Ngah Ibrahim. Ngah Ibrahim pun satu. So Ngah Ibrahim tak sukalah dengan Abdullah ni. So bila Abdullah jadi CEO, Ngah Ibrahim macam tak sukalah. So SHTI kata, macam ni lah, kawasan Larut tu, you boleh jadi menteri kat sana. Orang kaya menteri di Larut. Nama orang kaya menteri, tapi maksudnya sebenarnya dia tu raja. Dia raja tapi tak boleh diberi gelaran tu kerana dia bukan darah, dia bukan royal blood, dia bukan darah keturunan raja. Tapi that basically means tak ada orang boleh kacau dia kat sana. Jadi dia dapat teritori sendiri. Dia jadi raja lebih kurang. So okey lah, so dia pun puas hati lah. Alright, nak gaduh apa lagi? So geng-geng Cina tu, geng-geng Cina tu, Aisan dengan Gihin tu, British kata, okay, ini kawasan you, ini kawasan you. Sorry, SHTI kata, ini kawasan you, ini kawasan you. Jangan gaduh lagi. So fine, right? Kau tanya apa? Syarat. Oh ya, kau tanya pasal Abdullah tu jadi CEO, dia dapat syarat. Okay, syarat tu kan, dia kena terima seorang penasihat. Dia kena terima seorang penasihat daripada SHTI. Dan penasihat ni, nasihat dia mesti diterima. Asalkan tak berkaitan dengan adat atau agama, dia mesti diterima. Jadi ini untuk mengelakkan ada pergolakan, in the future. Tak adalah lagi pergaduhan. Jadi dia akan gunakan model British dan sebagainya. Yang Larut tu, Ngah Ibrahim pun sama. So dia pun terlibat kan. Dia pun yang bergaduh kan. Dia yang terlibat dalam peperangan ni. Jadi mereka hantar ketua polis kat sana. Ketua polis ni nama dia apa? Captain Speedy. Nice name, Captain Speedy. Memang dia pantas lah. Dia jadi ketua polis kat sana. Sama juga, dia punya nasihat mesti diterima. So yang kat Perak tu, syarikat Perak tu, Abdullah diterima seorang resident. Penasihat ni nama dia resident. Nasihat mesti diterima kecuali berkaitan dengan adat dengan agama. Nama dia WJ. Lupalah nama dia. Kenapa kau tanya? Kau bimbang pasal resident? Kenapa pula? Resident ni kan semua nasihat dia boleh diterima. Why you worry about the resident? Kau takut tak selamat sebab orang takkan suka terima nasihat dia? Don't worry lah. Ini kan resident. What are they gonna do? What? They're gonna kill him? No way. I rasa resident ni should be fine. This resident kan, he will live a long, healthy and prosperous life and die of natural causes. Don't worry about this. What you need to worry about is how to spend all the money we made, bro. Apa kau kata? Kau dah keluarkan semua duit pelaburan tu? Kau kata aku tamak? Bro, macam ni kenapa pula tiba-tiba you nak ungkit pasal benda ni? Bro, you tak nak invest tak apa, I will continue to invest. Apa kau kata? Kau kata aku ni, janganlah mencarut dengan aku. Kau marah dengan aku ke? Get closer. You nak apa ni? Kau tengah buat apa, bro? Kau nak tunggu aku? Tak nak kawan dengan kau lah.